Okey, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Bersama saya sekarang ni ada dua gitaris, iaitu Abu Lukin. Abu, siapa tak kenal? Lan Taro. Dia tak kira, dia main taro je. Apa programnya kita lah sebenarnya ni? Program kita jalan show kita tu lah. 7 hari bulan 2. Kita punya show pada 7 hari bulan 2 2026, iaitu bulan depan lah. Lagi berapa lama dah? Dalam 2 minggu pun. Ada 2 minggu. Sampai lah. Dekat dah ni. Jadi kita ada gitaris ni, apa pendapat gitaris kita ni? Apa nak sampaikan, Bu? Sebenarnya seronok juga. Sebab pengalaman aku tak pernah main ada 2 gitar. Jadi aku pun nak belajar dengan Lan. Betul. Yalah, nak belajar macam mana pula cara ada 2 gitar. Macam mana aku nak berkomunikasi dengan dia. Apa perlu dia buat kan. Itulah seronok juga kan. Benda ni akan meringankan tugas aku lah. Ringanlah sikit. Kalau tidak macam balak beratnya. Tapi balak yang lagi satu tu tak apa berat sangat. Lebih kurang nak dipikul pun benda pendek. Kalau tak selama ni takkan kamu tahu. Aku lah parking, aku lah solo, aku lah power chord, aku nak melompat. Sekarang aku relax dia. Lan ada, mana aku boleh fikir nak buat apa. Lan ada, dia lah yang goncang. Lain macam-macam. Trimolo kan macam tu. Bukan, aku silap lah. Trimolo macam ni lah. Okey. Jadi Lan, berapa lagu nak bawa pada malam konsert Metal War ni 7 bulan 2 ni? Kita sekarang tengah prepare dalam 10 lagu. Lagu Max lah. Lagu Max, okey. Tambah lagu dengan Abang Bun ni. Mungkin 3-4-5 kot. Tengok. Dalam 13-14 lagu lah. Kalau orang tak nak balik boleh jadi tambah tu. Kalau orang tak nak balik, kita main sampai ke siang. Kamu setuju? Yelah, tengok keadaan pada diri aku lah. Tapi kalau dia orang rasa happy, dia orang nak minta tambah, boleh je. Tapi kita pun sebenarnya pun nak seronok. Betul. Niat kita ni bukan apa tak? Nak nolong. Betul. Apa yang patut kita tolong, kita tolong. Betul. Itu gunanya kita jadi kawan. Ya. Kita bukan nak mencari lawan. Betul Lan. Jadi Lan, ini untuk apa preparation yang kamu dah sediakan untuk kita punya show pada 7 bulan 2 ni? Preparation dia praktis lah. Kita praktis apa lagi kan? Praktis. Cuma kita belum lagi praktis dengan Abang Abu lah. Nanti kita dah share kan. Abu apa yang dah disediakan untuk kalau boleh preparation ni? Yalah. Aku dan kepala otak aku bila Lan ada banyak benda-benda yang boleh tambah macam harmonize. Ada part-part sebelum ni tak ada nak buat, kita tambah-tambah bagi dia lagi cantik. Jadi dia lagi lawa lah. Contoh dia boleh, benda tu boleh bila ada seorang lagi main gitar kan. Macam-macam boleh buat kan. Betul. Kalau itu kita pun dah beritahu semuanya. Apa kamu terpacak tengok aku? Kamu lagunya dah tertulis 10. Lagunya memang dah ada. Yang mana kita asal match-nya dah tertulis 10. 10. Yang lain tambah lagi 5 budak 15. Kalau dia tak datang, kalau siapa tak datang? kalau dia tak datang je rugi. Rugi lah dia tak datang. Bukan RM1 je. Sebenarnya kita beruntung sebab Abang Abu sudi join kan. Jadi kepada Abu Lukin ada. Aduh. Siapa tak kenal Abu Lukin? Betul. Banyak orang kenal. Pergi ke Lukin, semua orang kenal dia. Betul. Jadi itulah kawan-kawan. Jangan lupa 7 hari bulan 2 2026. Iaitu berapa hari je lagi ya? Tak sampai 2 minggu. Tak sampai 2 minggu lagi. Kita jumpa di Melembu, Ipoh Perak. Tak dapat tiket, nanti saya pinkan kat situ nombor telefon. Nak tiket ada kat saya. Nah sekarang pun boleh. RM60 je. RM60 je. Nah sekarang tiket boleh tapi ada Amir pun ada. Amir punya lagi Amir pun dia VIP undangan khas. Mungkin dia akan menyumbangkan satu lagu Climax, dan tu di dalam show tu pula kan. Kita ada cabutan petuah, dapat hamper, dapat poster dan dapat macam-macam lah. Kepada siapa-siapa. Sofia pun ada. Sofia apa ada? Cerita lah. Ini nak cerita ni. Kita sebenarnya bukan dengan Max je, dengan Sofia anak Alia. Jadi kita jemput dengan Amir sekali. Amir akan datang
Dah tu pula apa ni, siapa juga yang datang berpakaian betul-betul rock, kalau kamu pakai rock kan, kamu dapatlah hadiah sebiji gitar. Gitar pakai senang ke? Bukannya gitar kecil ke, kita gitar karen. Kita karet. Ada sign lagi mana? Siap sign penuh. Daripada ujung sampai ke punggung. Bagian punggung aku bagi lat yang sign. Taruh. Lan taruh, dia taruh bagian punggung dia taruh. Kan? Kalau itu kita jumpa 7 bulan 2 2026. Berapa hari je lagi bulan 2 ni. Jangan lupa kawan-kawan, kita jumpa di sana. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.